Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Nampak nampaknya kali ini kita punya recording ni mood dia lain sikit Ustaz. Bukan hanya pasal kita berpuasa selepas ini hari ke-25, Yes. tapi ada juga insiden-insiden yang berlaku di belakang tabir. Kita terpaksa Tak dapat nak dikongsikan. tak dapat dikongsikan. Kerana terlalu menyakitkan. Ala kulihal, tetap kita juga insyaAllah sedih jugalah Ustaz 25 hari berlalu dengan begitu cepat, pantas sekali, dengan persiapan iftar kita, dengan tapi insyaAllah kita akan ada majlis khataman Quran lagi. Jadi hari Sabtu ini jangan lupa datang beramai-ramai ke Masjid Al-Abdul Razak untuk menghadiri majlis khataman Quran yang akan dilakukan pada 29 Ramadan hari Sabtu ini. Ya. Kenapa kau diam, Haidar? Cakap. Sesungguhnya saya berpuasa. Saya pun berpuasa. Saya ada buat kesilapan. Ya. Apa kau ingat kau seorang je puasa? Tadi uji kesilapan yang kita uji ni. Okay, baik. Anyway, kita dah sampai ke penghujung bulan Ramadan yang dimuliakan Allah ini. Kita dah mula, I think it's good that kita mula kongsikan soalan-soalan daripada members kita yang ingin tahu lebih lanjut tentang amalan ataupun praktis-praktis yang mereka harus digalakkan lah menyambut hari raya kan Ustaz? Yes. Jadi apa kata kita ke soalan pertama? Pasal kau kan, apa kata kau tanya ataupun berikan soalan tu? Soalan okay, insyaAllah kita dah buat silap, kena Tak payah, dah tahu dah. Diorang pun dah boleh suspect dah kau yang culprit dia. Cakap je lah soalan tu. Ni ada pertanyaan ada member bertanya. Ustaz, jadi kita dah puasa, solat, raya setahun 2 kali. Sekali 2 kali. Tadi kau cakap sekali. Tadi? Sekali 2 kali. Sekali 2 kali kan. Dan hari raya ni ada tak amalan-amalan sunnah yang kita nak kena perhatikan ke, nak boleh amalkan ke? Kita bawa je lah, tak biasa. Perlu peringatan ke benda-benda baru yang boleh belajar. Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah. Jadi apabila kita bicarakan berkenaan dengan amalan-amalan yang disunatkan untuk kita amalkan pada yang berkaitan dengan hari raya, dan kita harus faham bahawasanya perkara ini sangat-sangat penting kerana perkara hari raya ni adalah perkara yang datang 2 tahun sekali, 2 kali setahun. Dah terbalik pula. 2 kali setahun. Salahkan dia je Ustaz. Salahkan dia je. Bagi orang yang tahu kan, ni yang berapa kali tahu Ustaz cakap tahu. 2 kali setahun. Jadi maknanya bila kita bertemu dengan malam hari raya atau kita bertemu dengan hari raya itu sendiri, maknanya kita sedang diberikan oleh Allah peluang untuk kita melakukan amalan-amalan yang hanya berkaitan atau yang hanya disunatkan ketika hari raya. Waktu-waktu yang lain nak buat boleh, cuma tak datangkan pahala sunatnya. Tapi pahala sunatnya itu cuma datang bila berkaitan dengan hari raya. Baik. So, benda ni adalah sangat-sangat penting. Yang pertama adalah menghidupkan malam hari raya. So, bila kita mengatakan menghidupkan malam hari raya, macam-macam amalan yang kita boleh buat. Kita nak baca takbir, itu yang di antara yang afdal. Takbir yang berterusan daripada bermula bang maghrib malam hari raya sampailah imam melafazkan takbir atau ihram bagi semayang hari raya dia itu. Maknanya kalau kita nak ikut kat sini generally, maknanya kalau sekarang ni maknanya punya first session lah. Yang first session lah. Cuma first session kadang-kadang dia ada cepat sikit. Cepat banget. Itu. Tapi kita berapa Ustaz? Kita lepas kenal. Kita tak berapa. Kita buat 7.5. Kita kat sini 7.5. Normally lah. Before COVID kita punya 8 suku.
So back to just now, jadi kita dituntut untuk menghidupkan malam hari raya tu dengan dihiaskan dengan berbagai amalan, bukan menghiaskan rumah kita dengan lampu lalip sahaja. Hmm. Bukan sahaja kita membentangkan kapet-kapet yang mungkin sudah menjadi tempat tinggal Cik Lee dan Cik Pas. Yang dah setahun tak keluar kapet tu, setahun sekali baru keluar. Dan umpama ni kapet pun beli mahal. Irannya lagi simpan dalam store, dia tak nak pakai selalu. So bila nak keluar tu, kita baru nak keluar malam hari raya tu, memang kita boleh nak kena hiaskan rumah kita, pasang langsir, gedebak-gedebuk dan so on. Tapi jangan lupa untuk kita hidupkan amalan tu. Pertama yang paling dituntut adalah memperbanyakkan membaca takbir. Sambil baca, sambil kita nak bentang tu, sambil kita takbir dengan keluarga ke, dibolehkan, dihalu-halukan juga, kerana perkara ni perkara yang sunat. Minimum adalah kita menggunakan malam tu, menghidupkan malam tu dengan melakukan sembahyang isyak berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Bukan sembahyang subuh sebelum dia, sembahyang subuh selepas tu. Kalau sembahyang subuh sebelum tu, itu bukan namanya bangun malam, hidupkan malam. So maknanya kita hidupkan dengan sembahyang isyak berjamaah, kemudian subuh pagi hari tu kita try untuk sembahyang subuh berjamaah. Jadi maknanya kita seolah-olah sedang menghidupkan the whole night. Telah menghidupkan the whole night of malam hari raya tu. Dan of course, apa dia? Itu kira dia punya tip dia. Bukan trik, tip. Macam-macam kau sekarang. Dan of course malam hari raya adalah malam mustajab doa. Jadi kita disunatkan juga di antara amalan yang kita dituntut menghidupkan malam tu dengan memperbanyakkan baca doa. Subhanallah, dan kita pun jangan lupa, memang kita tahu bahawasanya kita dah 30 hari atau 29 hari berpuasa, malam raya tu setan pun dah bebas balik. Manusia yang macam setan pun dah keluar juga. So bila kita nak baca takbir je, dia stop kita. Kau jangan baca takbir dulu, belum vacuum rumah. Belum mop lagi rumah. Belum lap tembok lagi. Belum lap muka lagi. Semua belum lap. Tapi bila tak buat, setan tu tak datang. Dan bukan orang kat sini lah, dia memilih kat sebelah tambah. Di Karagua, Ustaz. Di Karagua. Lain contingent lah. So ini di antara perkara yang disunatkan atau ditekankan pada malam hari raya. Kemudian yang kedua adalah mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ni hukumnya adalah sunat, disunatkan untuk semua pihak. Kerana kita mandi hari raya ini kerana harinya, bukan kerana sembahyang hari rayanya. So bila kita mengatakan untuk semua pihak sunat mandi hari raya, maknanya sama ada lelaki atau perempuan, yang tua, yang muda, yang pergi sembahyang raya ke, yang tak pergi sembahyang hari raya ke, yang perempuan dalam keadaan haid ke, dalam keadaan nifas ke, tetap disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Dia tak pergi jalan raya pun tetap sunat mandi sunat hari raya. Betul. Duduk rumah tengok Netflix pun mandi hari raya juga. Keropok, potato chip, original. Padahal tadi dah tanya tau flavor apa. Okey, Ustaz. Dan maksudnya waktu mandi sunat hari raya ni adalah daripada pertengahan malam sampailah terbenamnya matahari hari raya tu sendiri. Okey. Jadi pertengahan malam tu pukul 12 orang duduk dia kira macam countdown New Year tu, dia kira 12 dia masuk, dia pun masuk bilik air. Dia mandi. Kemudian pukul 7 pagi baru dia keluar rumah. InsyaAllah banyak yang akan maut di tingkat jalan. So walaupun memang waktu dia masuk pada pertengahan malam, tetapi afdalnya bila berdekatan dengan waktu kita nak keluar. Kalau kita nak keluar tu dengan bila kita nak sembahyang subuh tu, maknanya kita punya niat tu sembahyang subuh stay sekali sampai sembahyang raya, maka bila nak sembahyang subuh tu keluarlah kita mandi sunat hari raya sekali lah. Tu afdal dia lah. Tapi balik sembahyang hari raya pun masih tetap sunat mandi hari raya. Masih tetap sunat mandi, masih boleh lagi. Kita balik jalan raya pun as long as belum maghrib still sunat mandi hari raya. Sampai rumah pukul 6 jalan raya, maka kita teringat belum mandi hari raya, tapi mandi biasa saja, bukan tak mandi langsung. Bukan tak mandi langsung. Disclaimer. Dia mandi biasa, tak mandi hari raya, tak niat lah maknanya. Maka dia still sunat untuk mandi hari raya. Dah masak sekali suami balik. Sekarang pula keluar mak pergi rumah mak. Lepas tu mak dah lapar. Mak dah lapar. Belum apa-apa. Dia pun keluar. Habis bau sama tumis pun tau. Dia cuma ambil body spray je. Okey, Ustaz.
So tu perkara yang kedua, mandi hari raya. Jadi mandi hari raya ni disunatkan untuk semua pihak. Dan so tu yang kedua. Yang ketiga adalah di antara yang sangat-sangat penting untuk hari raya adalah sembahyang sunat hari raya. Sama ada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sembahyang hari raya ni adalah sembahyang sunat yang paling afdal compare tu sembahyang sunat yang lain. Pasal dalam hukum Islam, sembahyang hari raya, sembahyang sunat ni dia ada dua kategori. Sembahyang sunat yang disunatkan untuk berjamaah, sembahyang sunat yang tak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Oh. Right. So kebanyakan sembahyang sunat tak disunatkan sembahyang berjamaah. Sembahyang duha, sembahyang tahiyatul masjid. Saya tak payah, siapa nak sembahyang saya nak sembahyang tahiyatul masjid, tak payah, tak payah. Dia buat seorang-seorang kan. Sembahyang apa lagi, sembahyang sunat wudu, sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah lagi danger. Imam niat istikharah lain, makmum niat istikharah lain. Sekali makmum yang mimpi. Sekali makmum minta imam baca kan, imam baca, imam yang dapat, makmum tak dapat. Nak kahwin dengan siapa dari Iman dapat gambar mat. Suruh imam bangun, suruh imam tu pimpin sembahyang istikharah, imam baca lah. Imam pun hari tu, alamak, asal aku kena jadi imam. Dia pun tersilap baca, dia yang dapat jodoh tu. Makmum tengok, oh Pak Imam, tersilap kau. Ada tu. Kalau Imam tu pula cakap, kalau aku tak ikut, ini dah dapat dia punya alamat kan, jilamat kan. Terpaksa dia buat juga. Lepas. Imam pun merisik pun dapat. Jadi dah bini yang ke tak tahu berapa dah. So back to just now. Jadi sembahyang sunat yang yang disunatkan berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang sunat yang tak disunatkan berjamaah. Okay. Okay? Back to sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah, yang paling afdalnya adalah sembahyang sunat hari raya. Why dia paling afdal? Kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat hari raya. Daripada semenjak sembahyang sunat hari raya ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, sampai Nabi pulang ke rahmatullah, Nabi tak pernah tinggalkan. Sebab tu sampai mazhab lain mengatakan sembahyang sunat hari raya ini hukumnya adalah wajib. Kerana berpandukan perbuatan Nabi tak pernah tinggalkan. Tapi mazhab Syafi'i kata hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang benar-benar dituntut. Seberapa boleh kita sempatkanlah masa. Seberapa boleh walaupun ada sebagian orang, bukan orang kat Sinar di Karakoa tu, dia cuma sembahyang setahun 2 kali je. Sembahyang dulu pernah ada satu kisah tu, dia cuma sembahyang setahun 2 kali. Satu ketika tu kawan dia ajak pergi sembahyang Jumaat. Dia sampai masjid, imam sedang khutbah, dia dah start apa? Oh, dah habis sembahyang rupanya. Dah kantor ya game. Dah Sembahyang tahu. rupanya. Habis imam pun kata wallahu ya'lamu ma tasna'un kan. Dia pun nak balik. Kata kawan dia, kau nak pergi mana? Habis khutbah balik dah. Rupanya sembahyang Jumaat kan terbalik actually. So Jangan tunjukkan sangat. so tu kisah dia lah. Ala boleh hal. Even sembahyang Jumaat pun actually khutbah dia lepas sembahyang. Originally. Kalau kita baca sejarah lah. So nak tahu sirah tu kena refer balik kepada pas-pas punya recording sirah. Boleh tengok. Tapi saya kasih tolong kesian kan nak refer balik, penat kan nak tengok mana. Sikit. Pasal apa, dulu bila lepas semayang, ada seorang orang yang dia ni berjualan. Dia kalau berjualan dia mesti ada Jumaat. Asal hari Jumaat dia berniaga. Asal berniaga dia hari Jumaat. So bila Nabi nak khutbah tu juga dia tak lelong jadi orang keluar. Jadi orang Barang baik ni. Barang baik. Handphone baru baru. Jackal. Jadi Nabi sedang khutbah, dia cabut keluar. Only few sahabat yang stay. So Nabi tukar pergi. Nabi tukar balik khutbah dulu baru sembahyang. And then the issue didn't happen bila sembahyang hari raya lah. So that's why sembahyang raya remain as it is. Sembahyang dulu baru khutbah. Alright. Dia jangan buat cerita niaga pula, jual-jual makan ke apa pula time tu. Okay. So tu sembahyang hari raya. Dan sembahyang hari raya ni kita tahu bahawasanya dia afdal untuk dilakukan secara berjamaah plus dengan 2 khutbah setelah sembahyangnya. Setelah sembahyang. Kalau dia buat khutbah sebelum sembahyang, masa khutbah tu tak counted. Saya kata tak payah ikut sembahyang Jumaat senang. Jadi lepas sembahyang semua boleh bubar. Tak ada. Of course kita kata sembahyang sunatnya, sembahyang hari raya tu sunat, dengan khutbah tu pun sunat.
Jadi bila kita sembahyang hari raya yang ada khutbah, yang kena mainkan peranan tu khatib. Kita kena faham hari ni adalah hari raya. Dia jangan khutbah 40 pages ke atas cuba sendiri. Dia kalau habis khutbah, dia kalau jeling kat bawah dah banyak botol habis. Botol tak dah habis, bakmo dah habis, potato chip dah habis. Kesian dia nak kena vacuum banyak. Gula-gula bersepah-sepah so dia nak kira namanya bukan bijak sana, bijak sini. Okey. Bijaknya yang letak kat sana, bijaknya kena letak kat sini. So nak kena considerate sikit. Orang ada tengok orang pun nak balik nak jalan raya. Nak makan ketupat tadi cuma makan apa? Nanti belum masuk lagi. Wah. Aduh. Jadi sembahyang sunat hari raya ni sama ada dengan khutbah ke tak ada dengan khutbah ke tetap hukumnya adalah sunat. Dan kita bila sembahyang sunat hari raya ini kita boleh sembahyang sendirian ataupun sembahyang secara berjamaah. Bila kata berjamaah tu dia tak kena semestinya kena kumpul 40 orang, tak semestinya. Dengan family sendiri pun boleh. Ini kalau in case bangun terlajak. Salah-salah pukul 11 pagi. Mungkin Semalam tengok ni apa sinar lebaran. Kalau dulu ada cerita Melayu klasik. Sinar lebaran dulu lah, dulu 90s. Sekarang tak ada. Dulu pasti ingat ni waktu kecil mesti tunggu apa ni hari malam ni buat labu-labi. Okey, tunggu labu-labi. Kamu tertidur tengok. Pagi lagi ngantuk je. Alah boleh hal. So bila kita cakap pasal sembahyang sunat hari raya, ada perkara-perkara yang disunatkan berkaitan dengan sembahyang sunat hari raya. Yang pertama, bagi sembahyang sunat hari raya Idul Fitri, kita disunatkan untuk makan sedikit sebelum keluar pergi sembahyang hari raya. Ingat tu, sedikit. Sedikit. Dia dah berapa kali aku repeat. Dan sedikitnya itu 3 biji kurma dengan 1 gelas air dah cukup. Itu sedikit tu je. Sedikit je. Berapa Kalau dia nak biji? extend sedikit tu paling-paling pun ada max of 7 biji kurma dah cukup. 7 biji kurma. Kurma bukan. Bukan 7 biji durian. Kurma. Bukan satu biji, satu ketul ayam, satu ketul daging, Satu telur rendah. satu ketul rendang. Sebab dia tak ada. Ada ketupat. Dengar Dia betul ada berapa kali sebab aku repeat. Berkali-kali. So kenapa kita disunatkan untuk makan dulu? Kerana of course obviously datang daripada perbuatan Nabi sendiri. Sebab Nabi keluar, Nabi akan makan sedikit dulu, which is beberapa biji kurma, baru Nabi keluar pergi sembahyang sunat hari raya. Dan oleh sebab itu kita sembahyang sunat hari raya, kita disunatkan ataupun apa yang lebih baik atau afdal itu kita tangguhkan sedikit. Bila kata tangguh tu bukan pukul 12 tengah hari baru sembahyang sunat hari raya, tapi macam kita kata letaklah sekarang ni more or less dalam pukul 8.30 itu ideal. Why? Untuk kasih peluang orang yang belum bayar zakat fitrah untuk dia bayar pagi tu. Banyak ada 28 hari, 29 hari, dan pagi tu juga. Of all days. Pagi raya tu juga dia baru tinggal. Pagi raya tu pula mungkin baru masuk gaji. Mungkin lah. Mungkin dia punya next machine, dia punya next card tu baru dapat tak semalam. Baru dapat. Dia api tak dapat kan. Pagi raya baru dapat. Dia hantar kat dia punya letterbox dia baru dapat pagi raya tu. Jadi dia nak bayar. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau pergi masjid kadang pagi raya tu, kalau dulu sekarang mungkin dah susah because tak silap pagi raya tu orang dah tutup dia punya account. Dah tak sistem dah tutup. Yes, correct. Kalau dulu masih boleh pakai. Dulu pakai receipt, receipt. Macam tiket wayang itu, wayang kan kasih. Macam itu lah. So bila pagi raya beratur panjang lah semua. Jadi memang kita tunggu. Dah habis belum bayar zakat fitrah. So kita kasih peluang untuk orang yang belum bayar zakat fitrah, jadi dapat sempat bayar. Baik. Tapi kalau sembahyang hari raya Idul Adha, kita disunatkan untuk segerakan supaya untuk kita selesaikan menyembelih binatang kurban. Orang pula line up daripada yang datang daripada Australia kau main. Tu pun line up juga, tapi binatangnya bukan orang. Binatangnya yang line up kan. Zaman dulu kita boleh main stand tangkap kambing dekat masjid-masjid banyak kan. Dalam sekarang dah tak ada lah. So budak-budak sekarang tak faham apa tu tangkap kambing stand berlumur-lumur dengan tai kambing semua. Ada pernah naik tau kapal Ustaz? Ramai. Kapal dia docking kat Keppel. Naik. Tapi binatang dah tak ada lah. Kambing-kambing dah tak ada. Kapal dia je. Pasal tu ada dia kapal yang nak naik tu sebelah kapal dia. Dia nak kena tepuk dia. Okay.
Masuk tu pula. So tu yang pertama. Makan dulu sebelum pergi sembahyang hari raya. Yang kedua adalah kita pergi sembahyang hari raya tu dari satu jalan dan pulang daripada jalan yang lain. Pulang dan menggunakan jalan yang lain. So kalau kita tinggal Tampines, maybe kita Pond 2 pergi tu lalu PIE balik lalu Chai Chee. Lalu Chai Chee. Macam pernah dengar Ustaz Macam pernah dengar tadi lah. Macam ada mimpi pula. Dia cabut Ustaz. Jadi ni sunat. Pasal Jangan itu jalan AYE Ustaz. Jangan. Kalau tinggal Jurong. Tapi kalau tinggal Yunus nak pergi PIE masuk PIE, kena pergi pusat amal sendiri lah. Okey. Itu yang jalan. Baik Ustaz. Jalan kaki ataupun yang ada kereta lah, terserah kan. Tu afdal lah. Tapi kalau tak nak buat, tak mengapa. Dia tak jadi salah lah. Baik, so itu perkara yang ketiga. Sembahyang sunat hari raya. Yang keempat adalah pakaian hari raya. Bila kita cakap pasal pakaian hari raya ni, pada hari raya kita dituntut untuk berhias diri. Kita memakai pakaian kita yang lawa-lawa, yang cantik-cantik. Kalau yang bagusnya itu dapat pakaian yang baru. Kalau dapat. Kalau tak dapat pakaian baru, tak mengapa. Tapi ada satu baju yang kita rasa benda ni yang berbeza dengan baju-baju yang lain. Baju ni kita beli mahal, umpama dia satu ini RM500. Kat mana? Dia jaga. So dia ada signifikan lah maknanya compare tu baju lain. Ataupun sama ada dia berwarna ke ataupun dia pakai berwarna putih pun tak menjadi masalah. As long as benda tu menunjukkan sebagai kegembiraan. Dia nak pakai baju kot ke, dia nak pakai tanja ke. Kot Kot umpama dia nak pakai kot ke, dia nak pakai tanja. Dia tak nak pakai apa-apa, pakai t-shirt pun asal jangan telanjang dia keluar lah. Jangan. Yang penting dia memakai pakaian berhias diri, dalam arti kata lain berhias diri, sama ada dia keluar jalan raya ataupun tidak. Walaupun dia duduk rumah makan potato chip original flavor, tengok Netflix, tetap dia disunatkan untuk menunjukkan kegembiraan tu, kemeriahan hari raya tu dengan memakai pakaian yang cantik, berhias. Mungkin kau dah tahu lah kan. Tapi aku cakap aja, walaupun kau tak keluar, jangan kau duduk rumah pakai baju butterfly. Yang lelaki yang pakai kebaya isi dia punya, itu adalah haram dengan perempuan. Okay. Aku yakin kau dah tahu tu. Again. So ada berapa lagi peluang kita boleh jawab masa? Ada. I think satu perkara yang Ana selalu nampak kadang-kadang kan kita kat luar masjid kan. Macam Ana selalunya sambutlah jemaah masuk ke masjid. Apakah yang mungkin ucapan-ucapan yang digalakkan kita berikan kepada jemaah kita semasa macam hello ke welcome ke, tapi mungkin ada lebih baik. Antara lagi perkara-perkara sunat untuk hari raya tu adalah kita disunatkan untuk mengucapkan tahniah. Mengucapkan tahniah kerana telah berjaya melalui bulan puasa ni dengan beribadat, dengan menjalankan tanggungjawab ibadat berpuasa, membayar zakat fitrah, ada sebagian kita bayar zakat harta juga pada bulan Ramadan, terserah. Tapi yang pentingnya kita mengambil peluang tu untuk mengucapkan tahniah. Jangan, tapi mengucapkan tahniah tu bukan just kita jumpa orang tahniah. Bukan, lagi dia akan pening. Apa yang tahniah? Saya tak dapat cucu, tak usah dah. Umpama dia, ucapannya adalah dengan mengucapkan minal aidina wal faizina wal maqbulin. Tu dia punya ucapan dia. So setiap kali kita salam orang, terjumpa minal aidin wal faizin wal maqbulin. So yang dengar tu sambut qul amin wa antum bi khairin, sambut. Ataupun amin ya rabbal alamin boleh juga. Terima kasih pun boleh juga. Kalau tak tahu jawab mungkin senyum boleh juga. Mau Pak macam tahu tak tahu tak apa semua. Ada defy sama raya bagi buka balik pula. Ada jawab apa tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ambil salah. Kita macam tak ada podcast ni. Okey tak? So ini di antara ucapan tahniah yang disunatkan. Mengucapkan tahniah minal aidina wal faizina wal maqbulin. Aidin tu maknanya semoga
dia masuk di antara orang-orang yang dikembalikan. Maknanya dapat berjumpa lagi hari raya Ramadan tu. Jumpa lagi hari raya tu. Wal faizina, maknanya orang-orang yang semua digolongkan orang-orang yang berjaya. Baik berjaya meraih pahala, kurniaan, fadilah bulan Ramadan. Wal makbuli, dan semoga termasuk golongan orang-orang yang diterima amalannya. Semuanya kita doakanlah sama-sama pagi raya tu. Jadi nampak kita punya pagi raya tu cantik. Sempurna, kita jaga perkara-perkara sunatnya. Kemudian kita jumpa orang pula, kita ucapkan tahniah dengan membacakan doa tersebut lah. Maybe Aina, you can put it under the caption lah, doa ni. Jadi senang, kita orang ada lagi 4 hari nak hafal. Boleh. Jangan telefon. Adalah ini dah. Pak ni dah hafal, boleh, insyaAllah. Sempat. Ustaz, kita ni memang topik ini adalah satu topik yang sangat to me very useful lah. Kalau Ustaz faham kan, tadi tu lebih banyak pengisian daripada yang ini, tapi tak apalah kan, kita maafkan aja dalam bulan baik, hari baik ni kan, kita maafkan saja. Yes. Jadi kita boleh continue tak Ustaz? The balance of apa yang kita macam adab menziarah and all that untuk next podcast kita. InsyaAllah. Alright. So kita dah sampai ke penghujung podcast kita untuk kali ini. Dan untuk jangan lupa saksikan podcast kita pada minggu hadapan. Ustaz akan kupaskan lagi ataupun menjawab soalan-soalan tentang adab-adab berziarah. Jadi yang mungkin tak tahu, minggu depan akan tahu. Okay, dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil.